Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Hakim bin Johari. Nombor matrik saya ialah AB220014, pelajar BBC kohort 19 yang sedang mengambil subjek Artistry Makanan yang diajar oleh Dr. Azia. Okey, untuk video kali ini saya ingin berkongsi pengalaman ketika mengikuti lawatan ke Melaka International Halal Festival 2025 yang bertempat di MITC Melaka. Lawatan ini merupakan lawatan yang julung kalinya saya sertai. Melaka International Halal Festival yang berlangsung ini banyak memberikan aktiviti yang menarik kepada pengunjung, dan antara aktiviti yang ada ialah pameran produk dan servis, persembahan kebudayaan, bimbingan pensijilan halal dari JAKIM dan JAIM, jualan makanan dan padanan perniagaan. Dan dalam masa yang sama juga, festival ini dapat memberikan pendedahan berkaitan halal industri kepada saya yang juga sebagai seorang pelajar pendidikan catering. Dan Melaka International Halal Festival ini tidak kenakan sebarang bayaran dan masuk adalah percuma bagi semua golongan. Okey, di sini kita dapat lihat semua peserta dari 3 kohort BBC sedang beratur untuk menaiki bas. Berikut adalah suasana ketika berada di dalam bas. Rakan-rakan saya sangat teruja dan seronok sepanjang perjalanan, ditemani dengan aktiviti karaoke dan sebaliknya. Okey, ini adalah di kawasan tapak parking MITC Melaka. Ketua kami sedang memberi arahan kepada rakan-rakan lain. Seterusnya, ini adalah pekarangan pintu masuk utama di dalam MITC tersebut. Setibanya kami di dalam dewan tersebut, kami disambut meriah oleh maskot yang ada dan terdapat pelbagai booth yang dipamerkan di dalam dewan MITC tersebut. Setiap booth mempamerkan produk yang menarik dan sangat menakjubkan. Jadi, ini adalah contoh produk yang dipamerkan, iaitu produk inovasi kiub masakan yang pelbagai jenis. Okey, ini pula barisan kek lapis yang mempunyai pelbagai rasa dan warna yang sangat menarik perhatian dari segi rupa dan persembahan. Seterusnya, produk sedia untuk dimakan juga telah dipamerkan. Okey, ini pula ialah booth yang menjual kuih bakar yang mempunyai pelbagai jenis dan dari segi persembahan serta rupanya adalah sangat menarik perhatian para pengunjung. Kuih bakar ini menggunakan acuan berbentuk seperti bunga yang menampakkannya lagi kreatif. Selain itu, produk kopi tempatan juga dipersembahkan dengan pelbagai jenis. Di samping itu, kita juga dapat lihat persembahan perhiasan daripada booth sambal hitam yang mempamerkan decoration produk yang sangat menarik. Kita juga dapat lihat booth yang mempamerkan pelbagai jenis buah-buahan dengan konsep yang sangat kreatif, dan booth tersebut menjual rojak buah dengan pelbagai irisan jenis buah dalam satu bekas. Jadi ini pula ialah seaweed atau rumpai laut jenama tempatan yang sangat menarik. Seterusnya, ini pula ialah produk inovasi iaitu ayam kelapa dari syarikat Bumi Putra. Pelbagai jenis flavor dipamerkan dan ini sangat menarik perhatian. Okey, ini pula ialah barisan kuih tradisional yang mempunyai pelbagai jenis rupa dan rasa. Persembahan yang sangat baik dipamerkan kerana setiap jenis kuih diletakkan di dalam bekas dengan rapi dan kemas tanpa ada sebarang kerosakan. Okey, ini pula kita boleh lihat coklat kunafa yang mempunyai beberapa jenis. Di samping itu, kita dapat lihat persembahan kek lapis pandan gula Melaka ini yang nampak sangat sedap dan dari segi persembahan decoration amat menarik perhatian pengunjung untuk mencubanya. Okey, ini pula suasana ketika berlangsungnya festival di dalam dewan tersebut. Kita boleh lihat ramai pengunjung dan mempunyai forum dan perbincangan serta perkongsian informasi dari pelbagai jemputan. Okey, ini pula beberapa foto yang sempat diambil bersama rakan-rakan dan para pensyarah saya. Saya berharap agar lawatan ke Melaka International Halal Festival ini dapat memberikan ilmu berkaitan artistry makanan sedikit sebanyak supaya saya dapat mengetahui seni dan kreativiti dalam penyediaan serta penyajian makanan.